Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membincangkan sebuah buku yang kami tulis berkenaan dengan pesanan-pesanan ayah kami. Sebenarnya ayah kami meninggal dah lama, tahun 93 dahulu. Tetapi baru sekarang lah, baru tahun lepas kami mula berfikir untuk menulisnya, sebab pesan anak bekas-bekas anak muridnya yang pun sudah pension, dah bersara, dan mereka pun dah tua juga, dan meminta kami lah menuliskan buku berkenaan pesanan-pesanan ini supaya dapat dimanfaatkan oleh ramai orang. Jadi ada banyak pesanan itu, boleh dibagikan kepada 4, iaitu kepimpinan keluarga, keduanya keteguhan akidah, yang ketiga tanggungjawab moral, dan yang keempat pembangunan komuniti. Jadi ayah kami memang meminta kami supaya terlibat secara langsung untuk membangunkan komuniti. Jadi banyak pesanannya dan saya akan bincangkan satu persatu secara ringkas, kalau boleh tak lebih pada 3 minit satu tajuk. Dan buku ni kulitnya seperti yang di belakang ini, ya, dan boleh di-download, ya, boleh di-download atau dibuat turun daripada e-library perpustakaan Masjid Bandar Seri Putra secara percuma, ya, tak payah bayar. Just pergi kepada Masjid Bandar Seri Putra dan pergi kepada e-library dia dan cari buku tu dan boleh download secara percuma. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.